Tengok ni. Ini adalah bumper car dan taman permainan yang paling sejuk sekali dalam Malaysia. Inilah dia, Snow Walk by ICT Shah Alam. Bilalah korang pergi sini? Kita orang pergi waktu dia mula-mula buka dulu. Kira lama sangat lah tak datang sini. Tak sangka, rupanya dah banyak berubah. Dulu best, sekarang makin best. Kalau nak bergambar, ada banyak spot yang sesuai dan menarik. Lepas tu, ada juga light show yang buat kita rasa macam tengok aurora. Snow Walk ni besar juga. Lepas tu ada banyak aktiviti yang korang boleh buat. Antaranya, ini dia. Taman permainan paling sejuk sekali. Selain daripada taman yang ada 2 slide kecil ni, dekat bahagian depan ada rainbow slide. Tapi ini kena turun guna tube yang disediakan. Serius, ini memang best, laju. Cuma nak bawa tube tu naik balik ke atas, penat lah. Slide yang paling laju bahagian depan ni. Sebab slide daripada ais, so licin, memang laju sangat. Lepas tu bumper car yang kita orang tunjuk awal tadi pun ada juga. Nak masuk Snow Walk ICT ni, harga untuk dewasa RM65, untuk kanak-kanak pula RM55. Rasanya berbaloi kot. Tempat besar, banyak aktiviti, barang yang diorang bagi pinjam macam jaket dengan kasut, elok, tip top condition. Lepas tu stokin pula bagi free, boleh ambil terus bawa balik.